Video ini boleh menjatuhkan seseorang. Hai dek. Buat apa tu? Edit video sekolah ibu. Wah, baguslah nak ibu. Dah boleh jadi wartawan TV3 dah macam ni. Amin. Tapi ingat ya, ilmu yang kita dapat ni, jangan sampai kita menyakitkan hati orang lain tau. Baik ibu. Kau ni pelik lah. Asyik-asyik dengan laptop kau je. Dibelah lah dengan laptop kau. Tengok dia tu perasan lebih. Agak baik dah lah ni. Ini sondong lah. Betul cakap kau. Apa yang sama sangat Dia ni? tak Rasa perasan. Rasa baik macam itu. Ni apa ni? Apa? Oh kenapa ni? Apa masalah korang? Sombong kau sekarang jadi kru TVSS. Kau tahu tak semenjak kau jadi kru TVSS, cikgu sebelum kau je. Kita orang cikgu tak layan. Kau ingat kau siapa? Kau jangan nak berlagak sangat lah. Cikgu kecewa dengan tindakan akan diambil segera. Kau dah dapat video tu kan? Kau jangan bagi tahu cikgu. Kalau kau bagi tahu cikgu, siap kau. Ibu tahu dunia ni tak selalu baik dengan kamu. Tapi jangan biarkan hati kamu menjadi keras ya nak. Sebenarnya saya yang bagi video tu kat cikgu. Ya. Kamu tahu tak? Video ni dah viral satu Malaysia. Siapa yang hasilkan video ni? Kamu mana? Murid-murid, boleh beri tepukan yang paling gemuruh pada rakan kita, Hana. Terima kasih. Mantap. Kenapa kau tak viral kan? Sebab aku tahu rasa sakitnya dibuli. Dulu aku diam. Sekarang aku gunakan teknologi untuk bersuara. Ilmu di hati teknologi memperkasakan generasi.